Oh. Penjabaran ni kebanyakan missional lah kan. Kita hujung-hujung kali kita belajar halal kan. Hujung-hujung kali mesti amalan kita jadi akan, kalau bukan semua ada setengah amalan itu akan ditongsang hujung-hujung sekali. Betul Ustaz. Yang saya belajar lah. Jadi saya dapat bezakan, insya-Allah kita mengaji agama kan. Kita tahu benda tu salah, kita tak buat. Hujung-hujung kali tu kita tahu benda salah, bertentang dengan agama. Walaupun dia di sana dia pesantren pun pondok lah. Tapi ilmu yang kita belajar hujung-hujung kali kan bertentang dengan agama. Padahal dia mengajar pondok. Betul tu. Saya pernah guru tu minta saya bertapa dekat makam karomah. Kalau kita ni makam keramat lah kan. Tu kamat lah. Di tempat tu tak silap saya dia depan dengan Pelabuhan Ratu lah. Okey, jadi saya ditempatkan kat tempat tu macam bilik atas gunung. Ada dalam bilik tu ada makam lah satu. Jadi di makam tu saya ditempatkan 3 hari 3 malam kat situ. Saya ni penakut kat Ustaz, tapi bila dengan ilmu ni kita patuh kat guru lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi dia ada juga macam dia letak kat depan tu ibarat macam sesajen lah. Dia ada buah, ada bunga macam tu lah kan. Ana memang bunga lah. Okey. Jadi bila pengalaman saya bila tengah malam tu dengan ayat yang dia bagi, ajar yang dia bagi tu, saya beramal lah, macam menyendiri kat situ kan. Dia rasa dia macam 15 minit sekali dia mai ganggu Ustaz. Dia ibarat macam P. Ramlee cerita tu macam betul lah kan. Dia saat ada gangguan ibarat macam ada satu burung dia kepak kat sayap dia, kat telinga kita dengar lah macam pak kat telinga kita kan. Cuma dalam keadaan tu malam lah, ada satu cahaya setangi yang ada kat situ. Jadi lepas tu ada bunga tu. Bila pagi tu saya tak tahu jam berapa, saya pun tak tengok, gelap kan. Dia ibarat macam dia hempah ke atas kepala kita tu. Sampai saya tarik baju saya tu, macam bunga tu masuk dalam baju kan. Tapi saya tak lepas lah, tak putus lah dengan zikir-zikir tu. Tapi bila paginya tu, bila esok paginya tu, bila kita tengok kawasan tu, bunga tu pun duduk dalam tu juga, buah pun duduk dalam tu juga. Tak berbuah pun. Tak berbuah pun. Tu kadang-kadang tak tahulah macam nak kata. Nak tanya tu ilmu apa tu, nak tanya ilmu apa tuntut tu, minta tu. Dia saya lebih kepada perubatan lah. Tapi perasan tak? Bunuh tu saya belajar, tak tahu kan, atas pengalaman saya lah. Walaupun kita belajar di Indonesia untuk ilmu Malaysia, balik Malaysia tak jadi. Mau tak mau dia kena buat kat Malaysia pun jadi. Betul. Saya cerita tu terang lah, pergi untuk Indonesia ni, pergi untuk ilmu hebat-hebatan. Di sana dahsyat-dahsyat, tapi balik Malaysia ya, ilmu tu tak jadi. Mau tak mau kita kena beramal kat Malaysia pun jadi. Betul Ustaz. Tak tahu. Pun nak pilih pun kadang-kadang tak berani juga kan. Kadang-kadang macam-macam jenis kata. Sampai di sana saya pernah sekali lah kan, sampai dia suruh kita pergi sembahyang atas kubur. Dua atas kubur. Saya tak mau mengarut. Mana boleh sembahyang atas kubur? Haram kau dia, pijak kubur pun haram. Apakah sembahyang atas kubur? Kan? Kita ni, kita pijak kubur, kita pergi kubur, assalamualaikum ya ahli kubur. Kita pergi assalamualaikum ya ahli kubur. Orang kubur kata apa, awak hantar mati ya? Orang kubur kata, awak hantar pergi kat sini kan kata. Orang kubur akan cakap macam tu. Tu baru kita sebut assalamualaikum ya ahli kubur, pun orang kubur tak setuju dah. Sebab dia kata hang tak mati dah kan, kata kami ahli kubur. Dia kena kata assalamualaikum ya ahli dia. Assalamualaikum sejahtera kamu kata orang kampung di sini. Nampak tak bahasa tu? Dia kena kata assalamualaikum pada orang kampung yang baru di sini. Assalamualaikum ya ahli dia. Nampak tak bahasa? Ni nak suruh kita mayang atas kubur. Ilmu tu salah.
Jadi saya kata tak boleh pakai lah ni, mengarut ni saya balik. Itulah kata, penting kali jangan kita kena bezakan haram dengan halal. Kita pijak kubur orang pun tak boleh, kan? Sebab kita kena menghormati. InsyaAllah. Dan tak apa tau lepas tu? Tak dengar suara tuan. Tuan tak dengar tuan. Tak dengar. Hello? Suara jauh. Tak dengar. Suara tak dengar. Memang tak dengar. Lepas tuan turun dulu, nanti tuan naik balik. Okey. Okey, naik. Siapa pula? Ada, kali saya minta lah orang hak kena kerasukan lagi bagi siap tanya sembang aja. Kalau hak orang kena kerasukan lagi bagi kita tanya aja. Kali insya-Allah saya tak marah, saya tak mengamuk. Penedok saya standby dah. Ada tanya tapi tak jawab, saya sakit. Ya, tak apa. Tu kontak Ali. Saya sini yang tanya saya sakit tak jawab tu, tolong kontak Ali. Sebab apa? Di sini saya duduk kat Putrajaya, tolong kontak Ali. Kontak Ali. Muhammad. Okey, saya Muhammad. Muhammad standby. Habis stok ni kita panggil hantu.